Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan daripada drkereta.com. So hari ini hari Sabtu 15 bulan, ada satu slot pagi ni dekat mana ni? Cerah Central Mall. Cerah Central Mall, dekat dengan apa? Dulu Plaza Phoenix kot nama dia. Okey. So kat sini ada satu used car, Kasa apakah nama dia kat sini. So brother ni, okey bang, nama bang? Nama Ahmad Ashraf. Ahmad Ashraf. So kenal Dr. Kereta ni daripada mana? Actually kenal ni daripada abang saya. Abang saya dulu pun pernah dapatkan servis daripada abang lah. Okey, alright. So dia pernah ni, and then saya tanya dia lah macam mana nak beli used car semua. Dia kata tak payah pening kepala, panggil je komen daripada Zodak. Panggil je komen daripada Zodak, dia akan check from A to Z lah, daripada perkara yang besar, gearbox, ECU semua, sampailah benda yang paling kecil. Alright. So ini semua. Kira kepercayaan lah. Kepercayaan. Daripada abang tu adik pula. Okey. So far selepas kita check ni, macam mana apa abang punya review terhadap kita? Okey ke tak okey ke servis kita? So far saya sangat puas hati sebabnya kita dapat result. Kita dapat tahu condition kereta ni from A to Z. Abang pun dah terang daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara. Okey. Condition kereta, apa yang perlu tukar, berapa lama lagi boleh pakai, semua tu. So kita tahulah. So secure lah kita nak beli sikit. Okey. So abang rasa macam nak recommend tak kat kawan-kawan ke siapa-siapa yang tengok video ni, mungkin okey tak nak dapatkan kita punya servis ni? Pada pandangan saya memang patut. Lagi-lagi untuk first car user yang nak beli used car, memang patut. Sebabnya bila kita recommend dengan Zodak ni, bila kita dapatkan servis daripada Zodak ni, kita rasa yakin sikit lah. Sebab dia check apa yang kita tak boleh tengok, macam dalam kereta semua, brake pad, gearbox semua kan. Sistem kita rasa yakin sikit. Memang kita yakin nak beli. Okay, alright. Macam tu lah dia punya pandangan dengan kita punya servis. So korang yang berminat boleh terus masuk dekat kita punya website, drkereta.com. Kat situ korang boleh tengok apa yang kita buat, apa yang kita check, dan berapa harga pun boleh tengok. Clear semua. Kita transparent lah. Harga semua tu transparent. Harga final je. Okay. Itu sahaja daripada saya, drkereta.com. Assalamualaikum.